Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qawlu fil qawl. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh, wallaha arju fil qabuli nafi'an biha muridan fis sawabi tami'an. Qawluhu fil qabuli ay fi husum lil qabuli. Jadi bahawa maka iaitu kata dia fil qabul ala takdiri mudhafin, atas takdir mudhaf. Nah, mana mudhaf tu husul tu, husul mudhaf, qabul mudhaf ilaih. Jadi akan Allah aku harap pada menerima ni, pada hasil menerima. Ataupun boleh juga alif lam tu ganti mudhaf ilaih. Boleh. Alif lam pada qabul tu, alif lam ganti mudhaf ilaih. Jadi wallahu arju fi qabuli a'mali. Qabul tu mudhaf, a'mali tu mudhaf ilaih. Dan al-mudhaf ilaih dibuang. Fil qabul fi qabuli a'mali. Boleh gitu. Qabul ni kita nak bahas qabul dulu. Qabul ni kadang ada orang baca kubul, kadang kita pun tukar. Kubul kan. Bukan kita saja tukar, Arab ni pun tukar. Qabul fil qabuli fil kubuli. Arab sini ada tukar juga. Sampai ulama kena bahas, ulama lughah. Jadi ulama kata al-masmu' min kalamil Arab, yang didengar daripada kalam Arab di fathul qaf, qabul. Sebab dia lughah Quran. Sebab di dalam Quran tidak ada qiraat dibaca qabul. Fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan. Qabulin hasan, qabul. Bukan kubul. Begitu juga Ibn Hajar Al-Asqalani ada menyebut dalam Fathul Bari. Dia menukilkan perkataan Al-Matrazi. Dia kata al-qabul masdar masdar bil fathi wa dhammiha nadirun. Nadirun wa syaz. Maknanya kalau kita baca kubul, kubulun fi kubuli, kubulul barakah, ada orang cakap kubul. Itu nadir dan syaz. Tu. Dan kita Ibnu Barli, semua ulama-ulama lughah, dia kata qad yudham. Maknanya kalau ada orang baca kubul juga bolehlah. Qad yudham. Kadang-kadang di dhammah. Tapi lam yahkiha, tak menghikayatkan bacaan yang dhammah ni illa Ibnu Al-A'rabi. Dia ni seorang yang boleh baca dhammah. Wal ma'ruf al-fatah. Yang popularnya qabul. Tu. Dari sini kadang tu tukar fil kubul, qabul. Tapi jangan kubul.
Kubur tu lain kan. Kubul. Kubur tu kemaluan depan. Kubur belakang. Tidak, ni kubulu. Qabul ataupun kubul. Itu. Qabul bacaan. Wa maknal qabuli. Apakah makna qabul? Qabul al-isabatu 'ala al-'amali salihi. Memberi pahala ke atas amal saleh. Ala ta'lilih. Yani bi ajli al-'amal salih, memberi pahala ke atas amalan yang saleh. Jadi kerana membuat amal saleh. Sahih. Soleh yang sahih. Oh, sahih. Saya soleh. Soleh lah. Amal yang soleh. Kadang amal sahih tapi tak soleh pun. Amal soleh. Tapi sahih pun tak salah. Kitab mana lagi sahih? Hak tu mana hak Rumi tu? Tak. Harap lah. Syekh hari Jumaat. Kau saya seorang ke yang soleh? Ada siapa soleh? Sama Ustaz Pi sama kan? Kitab lama siapa dah? Haji Pi hak lama. Nak pegang hak lama. Hak jenis kitab kisah lama. Arab duduk dalam yang duduk tepi tu. Tu apa dia? Tu. Oh, soleh. Bijak. Tak boleh belakang. Soleh ke soleh boleh. Al-isabah. Ya, kalau soleh pun betul juga. Kalau tak soleh, macam mana nak pergi pahala? Tapi soleh pun dia juga tak nama soleh kalau semayang tak betul. Al-isabah 'ala al-'amali salih. Bagus juga tu. Satu nuskah. Wakilah ar-ridha bisyai'i. Terima ni ialah redha bisyai'. Redha dengan sesuatu ma'a tarkil i'tiradi, beserta meninggal i'tirad, bangkang dan kritik alaihi ala syai'. Redha dengan sesuatu. Contohnya kita redha dengan sesuatu yang kita dapat, kita tak kritik. Tu dia panggil. Tu dia panggil qabul. Mana Tuhan terima tanpa Tuhan kritik. Tu. Macam-macam lah. Ta'rif redha ni macam-macam pandangan ulama. Kita baca hadiah ni. Jadi itu makna qabul. Qabul tu redha dengan sesuatu, beserta tinggal kritik ke atas satu tadi. Tapi ni orang panggil nisbah daripada Tuhan. Ni ada buat redha, suka dengan sesuatu, serta tinggal kritik tu qabul sama manusia. Ini dipanggil haza bin nisbati li ghairihi ta'ala, nisbah daripada Allah. Adapun nisbah, adapun qabul dengan nisbah bagi Allah, ar-ridha bi syai' wal isabah alaih. Jadi ar-ridha bi syai' wal isabah alaih. Redha dengan sesuatu dan memberi pahala. Kalau sama manusia, redha ni, qabul ni, ar-ridha bi syai' ma'atarki i'tirad, tinggal daripada kritik dan bangkang. Itu. Habis. Wa innama kulna, sesungguhnya kata kami, ma'an tarkil i'tiradi alaih. Kenapa pula kalau kata redha, kalau ada redha apa boleh i'tirad lagi? Dan redha dengan satu beserta tinggal i'tirad. Oh, maknanya redha ni ada juga yang i'tirad. Okey. Wa innama kulna ma'a tarkil i'tiradi alaih. Redha dengan satu terima beserta tak kritik. Kalau terima apa kritik? Apa lagi? Tak ada kadang-kadang terima tapi kritik. Makna soalan gitu. Tengok dia kata apa? Li'anna ridha qad yakunu ma'a i'tiradin. Kadang-kadang ada redha tapi redha yang disertai dengan kritik.
Terima tapi ada bangkangan, ada kritikan. Betul tak? Saya terima tapi ada sikit. Dia ada juga i'tiraf ni. Aku tak percaya hadis. Memanglah ada orang yang dia suka, dia terima tapi dia ada kritik. Apa tu kadang-kadang terima tu, periksa tu ada yang ada mumtaz, ada jayyid, dia terima tapi kenapa dipanggil makbul? Kenapa tak boleh mumtaz semua? Adalah ada yang tak kena dalam tu. Li'anna ridha qad yakunu ma'a i'tiraf. Ini tahu mana kata ridha kadang-kadang ada i'tiraf. Kama yaqtadihi, seperti mengisyarat kepadanya qaulu Ibnu Malik, oleh perkataan Ibnu Malik tuan kita Alfiyah lah. Wa taqtadi ridam bi ghairi sukhti. Wa taqtadi, jadi wa tatlubu, dan menuntut redha dengan ketiadaan murka. Mencari redha dengan ketiadaan murka. Ibnu Malik kata kita tak ubahlah syair tu. Jadi Ibnu Malik ada kata watak tadi kamu redha, kamu nak keredaan bi ghairi sukhtin, dengan tanpa murka. Redha yang tidak disertai dengan murka. Kenapa Ibnu Malik kata begitu? Maknanya ada redha yang disertai dengan murka, itu saja. Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Muqti, yang mengetasi atas Alfiyah Ibnu Muqti. Nabbaha, dan membuat penjagaan ala zalik, atas demikian. Mana ar-ridha qad yakunu ma'a i'tiraf. Al-Syekh Al-Mullawi, Syekh Al-Mullawi, bukan Malawi, Mullawi. Dia ada tasydid tu. Mana Syekh Mullawi yang duk faham ni? Dia kata apa? Innar ridha qad yusahibu al-i'tiraf. Innar ridha qad yusahibuhu al-i'tiraf walau biwajhin. Dia kata redha ni kadang-kadang disertai dengan kritik, walaupun dengan satu wajah, walau sikit, tak banyak. Walau biwajhin. Ini kata perkataan di sini Syekh Mullawi. Innar ridha, tak ada lagi tu lah. Innar ridha qad yusahibu al-i'tiraf, ai walau biwajhin, walaupun dengan satu wajah, walaupun kritik tu sikit lah. Mana boleh suka saja tak kritik. Kebanyakannya ada kritik. Habis qauluhu nafi'an. Ini hal minal ismil karim, hal daripada nama yang mulia. Mana Allah lah. Jadi kepada Allah aku harap menerima halkan Allah memberi manfaat. Allah memberi manfaat dengan rajas ini, dengan urjuzah, atau dengan jawharah tadi, asal orang yang nak pahala. Okey, hal minal ismil karim. Okey, tak apa. Nanti dia ada bahas tu. Nafi'an tu jadi hal tu, nanti dia dah bahas. Tak apa, kita jangan baca lagi. Wa qawluhu biha. Dengannya, ai bil urjuzah, dengan syair baharajah lah. Urjuzah tu baharajah lah. Dengan syair dah lah. Boleh juga bil jawharah. Jawharah pun kira juga. Kerana baharajah tu ialah matan jawharah. Tapi dua-dua tak mau. Naknya bukan lapas, walaupun domain kembali pada lapas jawharah. Lepas tu dia kata fi kalamihi istikhdamun, pada kalam nazim ataupun musannif istikhdam dia panggil. Lagu mana tu? Haitsu atlaqa, sekira-kira mengitlaq, menyebut ia al-urjuzah awil jauharata, akan jauharah. Awalan mula-mula pada mula disebut tu kan, wa hadhihi urjuzatul laqabtuha jauharatat tauhid qad hazabtuha. Disebut dua ni supaya domain ni memang biar ni kembali pada urjuzah, sebab
Dia tak kembali domain, kita kena cari syair hak belakang dia, hak sebelum dia. Dia mana boleh domain kembali kepada makna, kembali pada lafaz hak dia sebut. Okey, dia buat domain tu memang kembali kat sana. Di belakang tu sikit je kan. Wa hadhihi ujuzatul laqabtuha kan. Jadi domain biha tu kena pada ujuzah ataupun jawharah. Sebab dia kata wa hadhihi ujuzatul laqabtuha jawharah tauhid qad hadabtuha jawharah. Kembali kat jawharah. Tapi kita nak manfaat ni bukan di lafaz urjuzah, lafaz jawharah. So dia kata fi kalami istikhdam. Nanti saya sebut dulu. Haisum atlaqa al-urjuzah, sekira-kira dia sebut, Syekh sebut urjuzah awil jawharah awalan. Tetapi wa arada bil urjuzah awil jawharah al-lafzah. Tapi wa aada ad-domain, dia kembali domain alaiha ala jawharah ataupun ala al-urjuzah wa arada al-makna. Dia naknya manfaat makna bagi jawharah. Nak ambil manfaat ni bukan dengan lapar. Nak ambil manfaat tu dengan isi jawharah, dengan isi urjuzah. Dia panggil makna. Kampung cakap isi senang. Bukan kita nak beli lapas. Macam kita tu. Tak, kalau dia kata apa, aku mengharapkan Tuhan terima memberi manfaat dengan rojas ini. Tu. Asalnya memberi manfaat bagi orang yang tamah, yang mengharapkan terhadap kita urjuzah ataupun jawharah ini. Jadi dia sebut mula tu memang dia nak lapaskan wazi urjuzah. Atau dia pergi syair bahar rojas. Makna dia nak tu memang lapas tu kita wa arada al-lafzah. Ini wa arada bil urjuzah awil jawharah al-lafzah. Tetapi wa ada domain, dia kembali domain alaiha ala jawharah. Tetapi wa arada makna, dia naknya makna. Makna isi dia. Dia sebab ulama bahas yang nak manfaat ni ialah makna, bukan lapas. Baik, kenapa dia panggil istirdam? Istirdam ni zikrul lafzi bimaknan. Zikrul lafzi bimaknan, menyebut lafaz dengan satu makna. Wa i'adatu dhamirin alaihi bimaknan akhar, menyebut lafaz dengan satu makna tapi kembali domain pada makna lain. Lafaz sebut lafaz tu tapi makna, tapi kembali kepada makna yang lain. Ujuzah tu maknanya syair, tapi naknya ialah isi dia. Isi dia. Macam sini, domain daripada lafaz ujuzah tapi naknya ialah makna dia. Itu dia panggil istikhdam, dia panggil istikhdam. Macam domain paman syahida minkum asyhar falyasubhu. Siapa-siapa yang melihat daripada kalangan kamu akan bulan, hendaklah dia puasa. Bukan lihat bulan. Maksud syahr ialah al-hilal, anak bulan. Bukan syahr tu, al-hilal. Tapi maknanya kembali, siapa-siapa yang menyaksi bulan, maka hendak dia puasalah akan bulan. Bukan puasa bulan. Puasa hari-hari di dalam bulan tu. Jadi maknanya dia naknya syahr tu ialah bulan. Tak apalah, siapa-siapa yang melihat anak bulan, fal yasumu, hendaklah dia puasa akan bulan. Bukan puasa bulan tu. Domain boleh pada syahr, tapi naknya ialah dalam isi syahr. Apa dia? Ayyamur Ramadan. Berpuasa dah pada hari-hari dalam bulan itu. Itu dia panggil istikhdam. Macam ni juga domain daripada urjuzah, tapi urjuzah tu lapas, tapi naknya ialah makna. Dia panggil istikhdam. Ini banyak dalam Quran ni. Pandapa'an nazaru. Jadi bila dia jawab macam tu, tertolaklah an-nazaru oleh perbahasan bi anna naf'a, manfaat tu bimaknaha, dengan makna jawharah. Nak ambil manfaat ni bukan nak ambil manfaat dengan lafaz, nak ambil manfaat ni manfaat dengan isi. Macam kita sebut solat, nak semayang, bukan naknya kita semayang, lepas semayang.
isi semayang tu. Semayang kita buat tu, isi dia, tu makna dia. Dia main. Jadi macam mana dia nafi'an, nak ambil manfaat dengan ujuzah, nak ambil manfaat, nak bermanfaat dengan ujuzah tu ialah dengan isi dia, bukan dengan syair tu. Atau dia kata pandapan nazaru bi anna naf'an bi makna, manfaat tu ialah dengan maknanya, makna ujuzah atau makna jawharah. La bilabdiha, bukan dengan lapas ujuzah atau lapas jawharah itu, allazi huwa, yang mana ia lapas tu al-ismu, nama, al-muradu yang dikenaki bima pada perbahasan taqaddama yang dulu. Kan dia bahas al-juzah tu apa dia? Dia bukan tu abang al-juzah tu sifat Tuhan dia. Dia beritahu itu al-juzah tu bahar rajas, manzubatun min bahrul rajas, saghidatul hajam, abiyatuha mi'atu arba'ah. Kan dia cerita tu ni. Dia bahas lapas. Bukan dia bahas isi. Tapi di sini walaupun domain pada jawharah disebut itu, al-juzah yang disebut, yang maksudnya syair yang berbahar, yang mengandungi makna bahar rajas. Tapi di sini nak manfaat tu bukan nak manfaat syair, isi dia, maknanya. La bilabdiha, lapas urjuzah atau menjaharah, allazi huwa al-ismu al-murad, nama yang dikenaki fi ma, ini fil kalam taqaddama pada perbahasan yang lepas. Tak apalah tu. Wastushkila. Dia muskil, kita muskil. Dia pun muskil. Dia tak muskil, kita muskil. Ada muskil, kita lagi. Wastushkila, dimuskilkan. Tapi kalau dia tak abang, kita tak muskil pun. Kita pasal ya okey ya, tak ada apa-apa kan. Orang alim bila tengok tu muskil. Sebab bila dia tengok semua ilmu. Orang alim ni bila dia baca kitab, dia tengok semua ilmu. Bila dia nak mengarang kitab, semua ilmu turun. Semua ilmu turun tumpu. Dia nak mengarang, semua ilmu turun. Kita satu ilmu yang turun. Wastushkila, dimuskilkan, ja'lu nafi'an, menjadikan lapas nafi'an halun hal minal ismil karim, nama hal daripada nama yang mulia. Mana hal bagi Allah. Sebab apa? Muskilnya. Jadi aku mengharap pada Tuhan, pada menerima hal keadaan Tuhan memberi manfaat kepada orang yang menghendaki dengan jawharah ini pada mendapat pahala. Baik, kenapa muskil? Sebab tu kalau kita baca sekali, kita tak muskil pun, terjemah okey ya. Bi'annahu, kerana ja'lu nafi'an hal, menjadikan nafi'an hal daripada isim kalim, yaqtadi, memberi faham, membawa annahu annal hala wa sya'na law lam yahsul naf'un, kalau tak hasil manfaat bihadhil muqaddimah, dengan ini mukaddimah mana jawharah, la yarju, tak mengharap ia nazim Allah akan Allah. Jadi aku harap kepada Tuhan pada menerima pada menerima hal keadaan Tuhan memberi manfaat. Aku harap tu hal keadaan Tuhan memberi manfaat. Maknanya kalau Tuhan memberi manfaat, aku tak harap. Dia kerana ni, kerana hal ni dia kait. Hal ni dia kait. Dia kait bagi amin. Hal ni dia kaedah dia. Tengok ni, disebut tak puan? Tak apa. Baik. Hal daripada isim mulia. Kerana di sini dia bagi makna dia lemah. Sebab hal ni dia kait. Dia kait bagi amil dia. Dan dia wasah bagi sahib tu hal. Hal ni qaidun li amiliha wa wasfun li sahibiha. Itu kadang ilmu nahwu.
dia kait bagi amil, dia menjadi sifat bagi sahib hal. Itu hal. Okey, jadi soalannya makna begini. Aku harap aku harap kepada Allah halan nafi, hal keadaan memberi manfaat. Jadi aku harap kepada Allah pada ketika memberi manfaat. Mana itu? Arjullah halan nafi. Aku harap kepada Tuhan pada ketika memberi manfaat. Kalau tak manfaat, aku tak harap. Soalan jadi begitu. Walaupun dia kata aku tak ada niat begitu, ada jadi macam tu. Dia begitu. Habis tu nak buat macam mana? Kita baca tengok video dulu. Bi annahu yaqtadi annahu law lam yahsil naf'un bi hadhihi al-muqaddimah la yarjullah. Maknanya kalau tak hasil manfaat, dia tak harap kat Tuhan. Sebab dia nak kata hal ni dia mesti kait. Hal dia mesti kait. Al-hal qaidun li'amiliha wa wasfun li sahibiha. Hal ni dia kait bagi amilnya. Harap tu dia kait bagi harap. Jadi nak harap kat Tuhan ni, kalau Tuhan beri manfaat, ni kena faham nahu. Tak faham tu, dia tak faham ni. Sebab bila hal dia kait qaidun li'amiliha wa wasfun li sahibiha. Maknanya kalau arju tu amil dia. Jadi aku nak harap tu, Tuhan beri manfaat ni. Nak harap manfaat tu, maknanya aku harap pada ketika Tuhan manfaat. Kenapa kalau Tuhan manfaat aku tak harap kat dia? Soalan tu, walaupun dia tak kata begitu, tapi nahu dia macam tu. Dia bila hari bila dia mesti kait. Mana dia kata kepada Allah aku harap akan Tuhan. Maknanya kalau Tuhan manfaat aku tak harap. Jadi nafian Tuhan hari kait bagi harap. Wa ujiba, dan dijawabkan al-iskal bi annahu, dengan sesungguhnya domain kalau tak kembali kat mana al-hal wa sya'na, dia begitu. Lamma taqawwa raja'uhu, tak kala kuat harapnya Syekh bin Naf'i pada memberi manfaat. Sara jadilah ia naf'u, manfaat itu muhaqqaqan, suatu yang pasti. Maknanya kalau Tuhan kalau ikut asalnya, kalau Tuhan beri manfaat, aku harap ni bila Tuhan manfaat. Kalau tak beri manfaat, aku tak harap. Tak, bukan begitu. Memang aku yakin Tuhan mesti beri manfaat. Tak usah tanya, kalau tak beri manfaat, tak usah tanya. Aku yakin Tuhan manfaat. Dia sampai tahap tu. Sebab tu dia kata begitu. Kena jawab macam tu. Dia kena jawab begitu. Ni kita tenggelam itu ya. Kita ringan macam ni, kita tak faham ni. Kita tak sebut, kita tak faham. Tak kata dalamnya ilmu ulama dulu. Orang dah ni kalau ulama dulu, kalau dia ada orang ni siapa mengarang, kena kritik habis. Daripada A sampai Z kena kritik. Dah ni kan apa orang tak kritik. Tak ada siapa nak kritik. Semua betul. Sampai ada ulama-ulama tu sampai yang sebab tu dulu kalau ada kitab tu mesti hebat. Sebab apa? Yang nak boleh mengarang zaman dulu ni ramai. Tapi yang berani mengarang tak ramai. Jadi hadap mengarang tu semua hak berani. Hak berani menjawab. Berani menjawab jawapan, berani menjawab balik. Sampai Syekh Waliullah Dahlawi ni dia sampai merajuk. Aku mengarang ada orang kritik. Aku mengarang ada orang kritik. Dia merajuk sampai mimpi Rasulullah. Rasulullah bagi pen dekat dia. Baru dia berani mengarang balik. Dia tak, aku merajuk lah. Aku mengarang orang kritik. Itu je dia kata lama taqawwa raja'u, tak kala kuat harapnya bin nafi daripada manfaat, sara jadilah manfaat itu muhaqqaqan, suatu yang pasti. Baka'annahu, seolahnya an-naf'a, manfaat itu mawjudun, ada dah bisa ilil ahwal, pada sekalian keadaan. Sebab tu dia kata nafian, aku harap kat Tuhan. Kalau Tuhan aku harap pada Tuhan memberi manfaat. Tu.
Walaupun kalau hal ni dikait. Mana harap tu bila berpaat, kata berpaat aku tak harap. Walaupun asal nahu dia macam tu. Besok hal dia mesti kait. Tu. Macam rakib tu al-farasa musrijan. Aku naik kuda harkaan berkelana. Itu kait bagi menunggang. Kait bagi naik. Harkaan menunggang. Menunggang tu harkaan naik. Mana kalau tak naik tak menunggang. Mana kalau harkaan kuda tu berkelana musrijan. Kalau tak ada kelana aku tak naik. Itu asal hal. Tapi dah hal ni bukan masalah kalau Tuhan tak memang tak harap dah. Tuhan memang jawab begitu. Tak ada kalau Tuhan tak bagi. Aku yakin. Sebab tu kita ni apa-apa disuruh dekat Tuhan ni, dia kena minta macam dia bagilah. Kita doa dengan PMRT. Kan? Kita doa dengan PMRT, syafaqallah. Ikut betul yushfiqallah. PM betul tak? Mudahan Tuhan minta. Syafaqallah. Betul lah kita mengharap dia. Orang panggil, dia panggil at-tahakkuk. Tahakkukur raja. Kita guna dengan PMRT. Jatuh orang dulu kan dia doa. Kita doa dengan PM betul tak? Yushfiqallah. Dulu lah rahimahullah, radiyallah. Semua PMRT. Sebab apa? Kerana di ibadat tahakkuk. Seolah-olah yakin, confident Tuhan bagi. Bukan dia kata mudah-mudahan tak. Tuhan bagi. Seolah begitu. Walaupun tak tahu dia tak bagi lagi pun. Tuhan bagi. Tuhan dah sihat kau. Syafaqallah. Apa maksud syafaqallah? Tuhan dah sembuh kau. Asal maknanya begitu. Hak yang betul yushfiqallah. Yarhamukallah. Rahimahkallah. Rahimahullah. Kita confident, yakin. Kita yakin, dan kedua, kita nak Tuhan bagi sesuatu. Kita kata Tuhan dah bagi. Tuhan bila dengar kata, "Oi, aku tak bagi lagi," dia kata aku bagilah. Aku bagi. Tuhan ini cukup baik. Tuhan ini cukup baik, maha pengasih, maha penyayang. Tapi dia bagi tu macam cara. No? Tu orang dulu pandai. Kita minta derma. Terima kasih. Kita pun nak keluar duit. Terima kasihlah dah bagi derma ke saya. Dia pun nak balik tak jadi. Dia buat pula. Terima kasih kerana Tuhan nak bagi duit kat saya. Terima kasih Tuhan bagi kat saya. Dia pun nak keluar. Terima kasih Tuhan bagi. Dia pun terpaksa lah kena bagi. Ni dah Tuhan nak bagi kah? Tuhan nak bagi kah? Tak jadi. Memang Tuhan nak bagi dah. Dia begitu. Dia jauh duduk je Kita duduk tanya, dia buat pula plastik dah. Politik. Tak mahu pula Kelantan kan. Orang Kelantan. Kita tahu Kelantan pada orang Kelantan pada mereka. Nak cik ni berapa? Ada kamu plastik buat sisa lagi tunggu. Kita tanya kacang sekilo apa, dia buat siap dah. Patutlah. Nak kata tak jadi ambil, tak boleh. Dia borak. Dia cara orang Kelantan mereka kan. Orang lain buat tu, tiga orang Kelantan, orang tani je tu. Kita tanya dia pula plastik dah. Kalau bilang buat sisong, kek nanti tak ada baju ada baju. Buat jatuh juga rekam. Mau ni baju dah. Kita tak akan jatuh sampai duk agak-agak. Tapi saya duk ngaji petani, singgah belah golok. Dia tahu cara kata kalau nak menghadapi orang Kelantan mereka. Masuk dalam kedai cari yang mana tak ada. Mana hak tak ada dia. Tak ada dalam kedai dah. Kita duk nak hak warna ni. Dia buat keluar dah guna ni. Kita nak cari hak besar, kita dah kena cari dah besar dah kita. Hak besar tak ada. Allah kalau kita kena keluar dah, nanti cari kawan dah pula. Saya buat je tu. Duk keluar plastik dah. Dia tak ada. Kita kalau nak banyak ni sikit ni. Kalau beli nak 10 kilo. 10 kilo tak ada kan. Kita nak 10 kilo sungguh. Tak apa, tak balik. Tapi kalau hak lain, kau tunggu. Orang Kelantan dia begitu. Dia cari kawan dia. Cari kawan dia masa kita lari. Masa kita kena lari. Tidak dia marah. Dia marah. Pakai molek dah. Pakai subeng. Ni kena. Tak lebih kena. Lepas dia marah. Bila dia buang, kita lari. Belah golok. Dia tinggal tu. Bila kita masuk kedai, dia tak mau lepas. Ambil nak apa? Dia tak ni boleh apa tak ada sini. Kita nak beg. Beg tak ada. Kita fish, kita nak semua. Tak ada. Lari lagi. Tak apa, dia tak marah. Tak.
Baik. Taqawwa bin nafi. Ini kita harap. Harap ke Allah kita guna dengan PM tadi. Dia panggil tahakkukul wuqu'. Soalnya kita yakin dah berlaku. Dia begitu. Baik. Wa yasihu. Jadi wahina idzin, dan pada ketika itu hina istaqawwa raja'u bin nafi, pada ketika kuat harapnya, manfaat itu seolah macam dah jadi. Sebab tu dia kata apa? Aku mengharap pada Tuhan, harapkan Tuhan beri manfaat. Aku harap Tuhan kerana dia telah beri manfaat. Soalnya begitu, kerana dia telah beri manfaat, walaupun tak bagi lagi. Kerana tahakkuk raja'nya. Jadi fala darara fi takyidil raja' bin nafi. Tak mudarat, tak salah kita kait raja' dengan manfaat. Kenapa? Itu kita faham tahu. Maknanya dia mengharap pada Tuhan ni kalau beri manfaat. Pada Tuhan tak harap. Tadi kita aku tak kata dah, memang tak kata pinahu dia macam tu. Kalau kita hal dia mesti kait. Hal ni dia mesti kait. Maknanya aku mengharap pada Tuhan, hal keadaan Tuhan beri manfaat. Maknanya kata apa aku tak harap. Apa dia kata, aku tak kata ni, dak, wala tak kata nahmu dia macam tu. Dia begitu, nahmu dia macam tu, dia kata begitu. Dia kata, fala darara fi takyid. Dia tak kait pun, tapi tak beri mudarat, dia kait harap kepada Tuhan bin nafi dengan manfaat. Tuhan tak, maknanya Tuhan beri manfaat, baru harap Tuhan bila bilang, dia tak, kalau tak manfaat, tak harap, dak lah. Bukan Tuhan bagi, tapi Tuhan bagi. Itu soalannya begitu. Wa yasihu. Tapi penat nak jawab tu. Teruk sangat. Jawab dia. Tak erti nahu tak faham langsung ni. Wa yasihu ja'luhu halan. Dan sah menjadikannya menjadikan nafi'an ni halan min fa'ili arju, daripada fa'il arju. Fa'il arju tu dia, aku dah. Arju tu ada ana kan. Wallaha arju, kepada Allah aku harap, halkan aku memberi manfaat. Sudah dia memberi manfaat. Boleh juga, tapi kena kat situ. Kena kat mana? Wa yasihu ja'luhu, menjadikan nafi'an halan min fa'ili arju. Baca yang kita pak. Min fa'ili arju, dia berapa fa'il arju. Fa'il arju tu ana. Lakinnahu, tetapinya ja'luhu tu jadi nafi'an tu hal ba'idun, jauh. Jauh maknanya. Jadi kepada Allah aku harap pada menerima matan juaraku, halkan aku beri manfaat pada orang yang nak. Hang beri manfaat, bukan Tuhan. Gitu. Lepas tu dia kata isbihi, kerana padanya. Sebab apa baik? Kenapa jauh ni? Padahal sedap juga kalau terjemah tu. Isbihi, kerana padanya, fi ja'li, pada menjadikan nafi'an Tuhan, kisa'atu adabin, buruk adab. Dia ni buruk adab. Bahasa kampung kurang ajar. Hai suja'ala naqsahu nafi'an, sekira-kira menjadi nazim, menganggap nazim naqsahu, dirinya lah nafi'an, yang memberi manfaat. Kamu kan manfaat, Tuhan manfaat. Tapi nanti dia jawab. Dia boleh jawab belakang kalau orang alim ni. Dia boleh pusing belakang. Tapi gini, kalau kita kata nafi'an juga, memanglah tak sedap. Takkanlah dia manfaat kan. Nak hak Tuhan ni manfaat takkan kita. Melainkan takwil. Takwil mana? Nafi'an ai taliban naf'i. Halkan aku manfaat ni, halkan aku menuntut manfaat daripada Tuhan. Kita kata ulama boleh juga illa ayu awwala, melainkan ditakwil. Mana? Nafi'an tu ai taliban naf'i minallah. Jadi kepada Allah aku harap, hal keadaan aku menuntut manfaat daripada Tuhan. Kena takwil. Takwil pula dah tak kena takwil, itu payah. Lepas tu ulama kata, kita nak barang ni daripada kita kena jawab, daripada tak kena jawab, baik kita buat, kita tak kena jawab. Dia macam bak nak kena jawab, dia payah. Baik tak boleh jawab. Nak kena takwil lah, nak kena macam-macam.
Ni tak apa, nafi'an tu ialah kalau sudut nahwu tak kena. Kalau jadi hal, mereka kena kait macam tu. Dan kalau kembali kepada arju, tak ada. Nah, memang betul pun. Takkan kita dengan 4, Tuhan dengan 4. Tu. Habis. Wa ala kullin. Dan di atas tiap-tiap. Atas tiap-tiap. Mana? Daripada dua i'rab tadi. Kata mana? Hal daripada nafi'at, hal daripada lafaz Allah, hal daripada Allah. Kata sini hal daripada arju, domain dalam arju. Wa ala kullin ay minal i'rab, fahiya maka ia hal itu halun muqaddaratun, hal yang ditakdirkan. Hal muqaddarah pula. Tu. Hal muqaddarah dipanggil hal mustaqbalah. Sebab apa? Benda tak jadi lagi. Kalau kata raqib tu al-farasa, ataupun jalas tu apa? Buat misal apa bisa ha pun, dia mesti ha tu sekarang. Hal raqib tu farasa musijan, aku menunggang kuda hal keadaan berpelana. Hal tu mesti dia memang dalam keadaan dia duduk menunggang. Tapi hal ni belum berlaku lagi. Nak memang faham apa dia tak mengang lagi masa tu. Ni masa dia duduk kata ni. Ni dia duduk kata ni. Ni tepai ni tak buat lagi pun. Hal keadaan memang faham. Jadi benda dia tak buat lagi, tapi dia harap dah. Aku harap dengan ini kita Tuhan memang faham. Kitab tu dia mengarang tak habis lagi, masa baru duk tulis. Jadi gini, hal ni hal muqaddar, hal yang akan datang. Dan Quran lah, dan Quran kata khalidina fiha, khalidina fiha, hal keadaan mereka kekal dalam syurga. Allah cerita ahli syurga, masa tu mana ada orang masuk syurga lagi? Tuhan tu cerita tu mana orang masuk lagi, tapi Tuhan ni ayat dah. Dia panggil khalidina fiha, hal keadaan mereka kekal dalam syurga. Khalidin tu hal ni hal muqaddarah. Dia panggil hal mustaqbalah. Dia hal ni dia mesti berlaku sekarang ni. Tapi tak tu dia panggil hal muqaddarah, hal mustaqbalah. Tu dia sunah. Hal keadaan kekal apa dia tak masuk lagi. Tuhan ceritakan datang. Dia muqaddarah. Kenapa tu? Lalu kita kena tahu hal dulu. Hal ni apa dia? Hal ni ismun yuzkaru li bayani hayatin. Isim yang disebut nak menyatakan hayatil fa'ili wal maf'ul awil maf'ul. Ismun yuzkaru li bayani hayatil fa'ili awil maf'ul. Isim yang disebut nak menjelaskan keadaan si fa'il ataupun si maf'ul. Contohnya, aku memudah Karim, aku membunuh Karim, hal keadaan berdiri. Aku kau berdiri, Karim kau berdiri. Boleh dua-dua tu. Aku memudah Karim, hal keadaan berdiri, hal keadaan aku berdiri. Boleh juga aku membunuh Karim, hal keadaan Karim diri. Boleh. Tu dia panggil hal ni, dia bayanu hayatul fa'il awil maf'ul hina wuqu'il fi'li, pada ketika berlaku perbuatan. Kena faham takrif hal dulu, kita faham hal muqaddarah. Hal ni ismun yuzkaru li bayani hayatil fa'il awil maf'ul hina wuqu'il fi'li, pada ketika berlaku fa'il. Dia nak cerita keadaan si fa'il pada ketika berlaku perbuatan. Pada ketika dia menunggang tu dalam keadaan berkelana. Pada ketika dia membunuh tu dalam keadaan dia berdiri. Itu maknanya. Tapi yang ni duk cerita ni bukan berlaku lagi.
Tak berlaku lagi. Macam dalam kitab kata lah, Nabi Muhammad lihat Tuhan di sana. Hal kalam di sana. Kata tu tandanya Tuhan berpihak. Dan Tuhan melihat, Nabi Muhammad melihat Allah. Hal kalam Muhammad tu duduk di sana. Di sana. Baik. Tu. Jadi bila kita kata hal ni, dia menyatakan keadaan yang berlaku pada masa itu. Hal ni tak berlaku lagi. Sebab tu dia kata li annan naf'a, kerana manfaat ni biha bil urjuzah, dengan urjuzah mutaakhirun, terkemudian an zamani nutkil musannif, daripada masa bertuturnya musannif bizalika zalikal qaul, dengan ucapan tadi. Masa dia bercakap tu manfaat tak berlaku lagi. Nak jadi kena kitab urjuzah tak selesai lagi. Bahar Rajah tak buat, dia tak buat lagi. La siyama, lebih-lebih lagi in kanatil khutbah, jika khutbah mutaqaddimatan, terdahulu ala ta'rif atas karam. Masa dia tulis tu dia kata halak ni nafi'an. Dia khutbah ni ada ulama dulu, dia ada khutbah buat dulu, karang kemudian. Ini kebanyakan buat khutbah dulu baru karang. Ada ulama dia mengarang isi dulu, habis selesai baru dia buat mukadimah. Tapi paling baik kita buat isi, buat mukadimah. Jadi mukadimah tu menyimpulkan apa yang dia buat. Jadi mukadimah tu membayangkan apa yang dia cerita. Masalah isi dia tak buat, dia buat mukadimah. Dia tak tahu dia apa dia nak cerita. Betul? Kita tak tahu orang duk mengarang dulu buat macam mana dulu. Nak duk mengarang, dia tu buat macam mana? Mana sedap okey mana dulu. Kalau yang duk buat ni, buat mukadimah dulu kah, kata-kata memang kata luar memang kita buat, tapi kita tulis dulu kah atau kemudian? Mana sedap. Selalu duk buat lah. Penaluan dulu. Dia nak besar macam mana? Tapi lah kita buat sikalam ulama dulu kan dia buat. Yalah, kita tak kata lah dia ulama buat dia buat. Sebab bahar dia nak buat, dia tahu dah. Apa yang duduk di kepala dia pun dia tahu dah. Tapi kalau nak sedap lagi, kita buat isu, kita buat mukadimah. Jadi kita di mukadimah tu dia telah memberitahu lah secara isyarat apa yang ada dalam tu. Tapi kita ni, kita mengarang lain macam orang dulu. Orang dulu dia mengarang ni, dia tak ada apa di fikiran dia, duduk semua duduk di kepala dia. Tapi dia tulis isi dulu, dia tengok tu, baru dia buat mukadimah. Tapi majoriti ulama dia pun buat mukadimah dulu. Buat mukadimah. Buat mukadimah dulu. Ni kalau hak ni, kalau memang dia buat mukadimah dulu, isi tak buat lagi. Nafian tu nafian apa? Tak ada lagi, tak siap lagi baru kat sini. Tu. Baik. Kalau siap dah pun, manfaat tu Tuhan tak bagi lagi. Baik. Qauluhu wa qauluhu muridan. Kalau dia di i'rab mana ni? Itu payah dah. Ai syakhsan muridan. Individu yang menghendaki. Bahawa muridan sifatun li mausufin mahzufin, sifat bagi mausuf yang dibuang. Tak tiada tak faham ni. Sifat bagi mausuf yang dibuang. Ni sifat ni muridan ni. Mausuf dia buang. Mana? Syakhsan tu hak yang Syekh takdir. Individu yang menghendaki. Mudah-mudahan Tuhan memberi manfaat kepada individu yang nak pahala. Tu. Jadi muridan tu yang menghendaki. Siapa yang? Syakhsan, individu. Dia panggil sifat bagi mausuf yang dibuang. Mausuf tu syakhsan je lah. Tu dia sebut I tu. Wa zalikal mawdu mahzuf, hak yang dibuang tu syakhsan tu, itulah maf'ulun, maf'ul di qauli nafi'an, maf'ul bagi nafi'an. Nafi'an tu isim fa'il, beramal macam amal fa'il. Ni aku harap pada Tuhan memberi manfaat akan individu yang nak pahala.
Nampak? Jadi syakhsan tu lah maf'ul bagi nafi'an. Maf'ul bagi nafi'an pula, nafi'an bukan fi'il. Ada di annahu kanasunya nafi'an ismu fa'ilin, isim fa'il ya'malu amalal fi'li, dia beramal macam amal fi'il. Yang ni apa? Tuhan yang memberi manfaat akan orang. Kita ni kalau kita terjemah bahasa klasik, kita mudah faham. Memberi manfaat akan orang yang nak. Apa kita faham mafhum? Kalau memberi manfaat kepada orang yang menghendaki, kita tak nampak kepada ni jadi mafhum. Lepas tu kali maji pondok, Tok Guru tak kena elok dah. Kita faham dah, dia terjemah kita faham dah. Telah memukul apa yang mati. Telah memukul pada hari itu oleh Zaid. Tepatnya dah. Zaid yang anak Mahmud yang duduk di belakang sana itu, yang umurnya berapa akan Qasim. Tu mafhum. Tok U terima akan jom mana akan dia dah lui. Tok U tak kata akan ni. Akan tu mafhum. Tu tak ada kata. Ni mafhum tak payah. Tu pondok tu. Tu orang pondok ni nahu jangan buat kacau. Nahu jangan buat pengin dia. Cakap Arab tahu boleh. Tu yang orang pondok cakap Arab tak boleh. Tapi nahu yang kacau dia apa. Tapi kalau dia cakap Arab, dia tak tahu nama Arab. Nahu dia tahu bukan. PM Maldi betul ikut dada ya. Tapi kalau dia baca nahu Arab bukanlah. Boleh tak cukup. Kalau pondok dia kena maji kat pulau. Tu. Syakhsan muridan. Walamzu muridan. Erok ledak. Lapas murid. Wa in kana nakiratan. Walaupun dia nakirah, fi siyaqil isbat, dia duduk pada halaman isbat. Al-muradu bihi kullu muridin. Walamzu muridan, dan lapas murid. Wa in kana nakiratan. Fi siyaqil isbat, dia duduk pada halaman isbat, bukan halaman nafi. Al-muradu bihi, dikehendaki dengannya, dengan murid itu, kullu muridin, tiap-tiap murid. Tiap-tiap murid. Tiap-tiap murid. Kenapa? Li'annan nakirata kana nakirah fi siyaqil isbat qad ta'ummu, kadang-kadang dia umum. Dia bunyi nakirah, dia duduk pada siyak isbat, dia khusus. Kalau dia kata di sini mana ada nafi sini, wallahu arju firqahu li nafi'an, dia duduk di halaman isbat. Dia an-nakirah fi siyaqin nafi ta'ummu. Nakirah ni kalau dia duduk di halaman nafi, dia umum. Tidak ada seorang pun yang rajin. Itu makna apa? Duduk di halaman nafi. Siapa pun tak rajin? Di sini mana ada nafi? Kenapa dia buat dengan muridan? Muridan tu nakirah, duduk pula di halaman isbat. Ni pun satu nak kena tiga ni. An-nakirah fi siyaqin nafi ta'ummu. Baik. Wa in kana nakiratan fi siyaqil isbat, dia duduk di halaman isbat tu. Tapi al-murad bihi, tapi naknya umum. Mana? Kullu murid, setiap yang nak. Kenapa? Karena begini, di anna nakirah fi siyaqil isbat, nakirah yang duduk di halaman isbat qad ta'um, kadang-kadang di umum. Ni guni. Kebanyakan nakirah ni dia duduk pada tempat isbat. Dia tadi ni khusus. Di sini ni mudah-mudahan Tuhan beri manfaat pada orang yang nak. Takkan Syekh minta orang yang tertentu. Mesti dia nak pada semua dapat manfaat. Siapa yang nak manfaat dapat. Tapi masalah sini muridan ni dia nakirah. Nakirah pula dia tidak duduk di tempat nafi. Guni.
Dia kata apa? Tak ada juga nakirah yang dia tidak duduk di tempat Nabi, dia umum. Begitu. Dia anna nakirah fi siyaqil isbat qad ta'ummu. Kadang-kadang dia umum. Jadi tak apa lah. Sebab apa? Yang selalunya nakirah yang duduk pada halaman isbat, dia khusus. Tahu mana kata begini? Kama yadullu lizalikal murad. Seperti mana dikehendaki dengan murad di sini ialah kullu murid, ialah al-maqam, kedudukan kalam wasiyak dan selok belok kalam itu. Maqam ni kedudukan dan siyak ni selok belok perkataan tadi. Memang dia nak Allah bermanfaat kepada semua. Alah, di Iraq nak baca mana? Wal muta'alliq, dan yang bertakluk pula lah bi muridan mahzubun. Tu. Wal muta'alliqu, dan yang bergantung dengan muridan itu mahzub, dibuang. Murid nak apa? Bagi orang yang nak apa? Tu muta'alliq mana? Muridan lah, orang yang nak bagi al-urjuzah tadi, al-qira'ata, membaca, au hifzan, yang nak hafal, au ghairu zalik, atau yang nak mengajar dan sebagainya. Jadi mana? Memberi manfaat kepada orang yang nak apa? Nak kepada membaca matan Johor ini, nak pada menghafaz matan Johor, atau nak pada belajar atau muzakarah dan sebagainya. Itu dia panggil muta'alliq, dia buang, yang bergantung dengan dia. Ada bila wa tami'an, i'rab lagi. Nampak macam mana tempat i'rab? Dia begini. Sebab apa dia ada i'rab? Dia nak bagi sah makna. Dia kena i'rab dulu. Lepas tu orang dulu dia i'rab dulu. Dia nak baca kitab fiqh pun, dia nak faham ibarat hukum dan kitab fiqh, dia pusing dulu i'rab semua tu. Baru boleh. Lepas tu dia kata iza sahal i'rab sahal makna. Bila sah i'rab sah makna. Bila i'rab tak sah makna. Bila tak sah makna, wasak masalah. Iza sahal i'rab sahal makna. Bila kita tak sah i'rab, tak sah makna. Wal mabit qauluhu fi sawabi tami'an, yani hal keadaan aku mengharapkan pada dapat pahala. Al-jaru wal majruru, jar majrur. Jar majrur tu fi sawab tu lah. Fi tu huruf jar, sawab tu majrur. Muta'alliqun bima ba'dahu, dia bergantung dengan lafaz yang selepas dia. Dia sepatutnya jar majrur ni dia bergantung dengan sebelumnya. Tiba-tiba tak dia bergantung hak depannya. Asal begini, kepada Allah aku mengharapkan pada mendapat pahala. Ni tak, pada mendapat pahala aku mengharap. Dia jadi begitulah. Al-jaru majrur muta'alliqun bima ba'dahu. Tapi kenapa didahulukan? Begini, qaddamahu, mendahului nazim penyair. Hu akan jar majrur alaihi alal muta'al'a ala ma ba'dahu atas tami'an. Dia panggil li daruratin nazmi, kerana darurat nazam syair. Nak buat macam mana? Nak nazam syair tak muat, tak boleh jadi syair kalau tak buat macam tu. Ni kata ilmu aruf ni kianat nahu sorok. Dia kianat ilmu sorok. Tuk lawak lah. Nak buat macam mana? Tak boleh, jadi boleh. Kenapa? Daruratun nazam. Nazam tak boleh apa? Tak boleh nak belak lagi. Kena buat macam tu. Dia asalnya tami'an. Dia panggil pisawak tu taluk muqaddam. Tami'an, pisawak, mengharap pada mendapat pahala. Jadi pada mendapat pahala, tami'an, hal keadaan harap. Ini nak buat macam mana? Darurat nazam. Syair jadi sempit. Tak boleh nak buat, tak boleh nak melak dah. Wa tami'an sifatun li muridan. Tak habis, sifat bagi muridan. Tu. Jadi murid
orang yang menghendaki, yang mengharapkan dapat pahala. Jadi begitu sifat. Wa yasihu ayyakuna halan min fa'ili arju. Sah bahawa tamian tu hal berapa arju. Mana? Aku harap hal kan aku tamian tomak. Nak sungguh-sungguh boleh juga. Tapi jadi soalnya apa? Kan arju tu harap, tamian pun nak juga. Lebih kurang sama. Ai arjullaha. Ini kalau kita i'rab, tamian tu ha bagi dhamir mustaqil dalam arju. Arju tu ada ana. Arjullah fil qabul. Aku harap pada fil qabul, pada menerima ini hala kauni akan aku tamian nak sungguh-sungguh pisawak dapat pala. Tamian tamak. Tapi kalimah tamak tu tak sedap pun. Tapi kalau tanya Syekh guna tamak apa? Nak buat macam mana Syekh? Tamak ni sifat tak elok. Tapi jangan ulama ni dia kemah. Dia banyak faham. Kita duk iktiraf ni dia tak ada. Kita kata itu sedap nak kata kat ulama dulu. Lepas tak ada. Lepas dah lari menyecak tak cukup tak ada. Dia tanya satu dia tak faham dah. Wal murad bi tam'i huna, dikehendaki dengan tamak di sini ar-raja. Tapi jadi kalau gitu i'rab tadi tak comel. Sebab apa? Dah arju tu makna harap dah. Tamian dia kata makna raja. Jadi aku mengharap pada Tuhan, halkan aku mengharap. Ini macam tu lah. Wal murad bi tam'i huna. Huna ni mana? Fi qaulin nazim. Pada perkataan nazim ar-raja. Raja di sini ala sabil tajawuz, atas jalan majaz. Tajawuz ni atas jalan majaz, cakap pinjam. Sebab apa dia kata atas jalan majaz? Sebab tamak ni. Tamak ni dia bukan elok asalnya. Tamak ni kalau kata Imam Abdul, at-tam'u zullun yansha'u min al-harfi wal jahli bi hikmatil bari. At-tam'u ni zullun, satu kehinaan yansha'u, yang terjadi min al-harfi, daripada halaba, wal jahli, dan jahil, bi hikmatil bari, dengan hikmat Tuhan yang bari. Tuhan tak bagi dia nak apa-apa. Han tak tahu kalau semua haban Tuhan, haban masing-masing Tuhan bagi. Duk tamak apa-apa. Itu dia bagi atom ni zulun, satu sifat yang hina. Itu dia kata wal murad bi tammi huna ar-raja, harap. Ala sabil tajawuz, atas jalan majaz. Kenapa? Kerana tamak ni pun pada lughah maknanya ar-raja, harap. Dia kita nak kata majaz pun dia mesti ada kait. Tak ada kait tak boleh. Li'anna man arada hadhihi al-urjuza, kerana mereka yang nak akan ini urjuza, ini syair ni, wa qasada biha, tapi bukan dia nak syair tu, dia nak apa dia? Makna dan isi dia. Wa qasada biha, dan dia mengqasad biha dengan urjuza wajah Allah, akan wajah Allah, kana rajian, nescaya dia juga mengharap lisawabi, bagi pahala, la tamian, bukan tamak. Bukan nak berkata tamak dah, mengharap. Satu lagi kena faham. Tamak ni dia tidak terdahulu, dia tidak takalum sabab. Tamak ni dia nak sesuatu, tapi dia tidak menyertai dengan sabab. Itu dia tamak. Hak ni sabab, wa qasada biha wajh Allah, kana rajian bisawab la tamian. Kenapa dia tak panggil la tamian? Kena tulis liwujudi al-akhzi bil asbab. Kerana adanya mengambil asbab. Kerana ada di situ pengambilan asbab. Asbab ni mana? Mengharap. Itu.
Kerana tamak ni ta'allukul ba'al bisyai' min ghairi taqaddumi sababin lahu. Dia nak kena tahu tak ada satu. Tamak, kata Imam Manawi, dia kata at-tam'u ta'allukul ba'al, bergantung hati, nak hati bisyai' dengan satu, min ghairi taqaddumi sababin lah, tanpa disertai mendahului sabab. Mana dia tak ambil sabab untuk mendapat, tiba-tiba dia nak. Nanti dia bagi tamak. Dia nak kaya, tapi malah kerja. Tu dia bagi tamak. Tamak juga dia bagi. Nak alim, tapi malah mengaji. Tu dia bagi tamak. Dia, kalau dia nak alim disertai dengan sabab, itu dia panggil raji. Dia panggil rajian, bukan tami'an lah. Apa yang dikata tami'an tu, dikata majas. Tak jauh cakap mudah-mudah. Tapi cakap mudah-mudah pun dia ada hubungan. Sebab tamak ni lurahnya ialah ar-raja. Lurah dia raja, tapi lurah tu kita bukan kita nak. Tapi asal maknanya tamak ni nak, harap. Tetapi kalau istilahnya mengharapkan sesuatu, tapi dalam keadaan dia tidak mengambil asbab untuk mendapat sesuatu yang diharap. Jadi macam ni ngantuk dulu. Dia lambat lagi. Ini tak apa, dia pun hilang sikit erok. Tak erok tak boleh. Rupanya di erok ni kita faham lagu mana selok belok dia main. Kita faham di hal muqaddarah dan sebagainya. Dan kita pun kalau kita nak faham kitab, kita nak baca pun kena teliti. Lebih lagi bila kita nak mutalaah kitab hak lama-lama. Kadang-kadang kita tengok jalan WhatsApp ni, saya nak pelajar-pelajar kita ni ikut suka nak ambil nukil perkataan majmuk, nukil perkataan tumpah, nukil ikut suka. Kadang-kadang mereka ni baca Arab kita tak tahu. Lepas tu kemain pula nak murajaah tu, tak bukan murajaah kitab pemahaman tumpah majmuk rumah orang ni. Lepas tu lah minyak telah ke Ba'is Suludi tu, kitab tu Bara'atul Asy'ari ya, atau kitab Abu Hasan Asy'ari, kitab pelik-pelik tu pergi ambil mana-mana internet PDF, mana dia pergi ambil. Kadang-kadang cetak tu betul atau tidak. Lepas tu kadang-kadang ulama faham macam lain, dia faham macam lain. Tak ada duk payah ambil, dia tak jauh sudah, kita tak isi bahas kita tu awam ke umur pada ni nak duduk bahas kita tahu ulama-ulama ahli makul yang kita alat pun tak kemah. Kadang-kadang dalam bekoh ambil, janganlah kitab kecil-kecil sudah, ni tak. Lepas dalam majmuk, bila orang tanya tak faham, dia pun ambil je. Copy paste je, ambil amanah siapa, kita tahu. Dan kita tak nak baca. Amboi, Tok Udu kita tanya apa? Hukum ni. Dalam kitab Sabila Matla'in sebut macam tu. Kita dah majmuk. Tumpah. Ibarat kita macam ni, dia tak boleh tengok tu heavy tu. Kalau ni kita rasa payah dia, kita macam tu lagi tu. Tapi tak apalah, sekolah kita nak tengok kadang-kadang tu, kita dah ada ilmu tu. Kalau dia main majmuk pun kita boleh faham lah. Tapi takut masalah tu kita tak pernah dengar, kita nak pakai majmuk, tu masalah. Tak salah, bagilah dia bawa keluar buat majmuk tu. Takut masalah tu kita tak faham, kita ambil nukil ke kalam majmuk, jadi payah. Baik, wassawa. Apa pahala? Pahala miqdarun minal jaza, qadar daripada balasan. Qadar balasan. Ya'lamuhullahu ta'ala, yang Allah saja tahu. A'addahu, yang Allah sediakan. Qadar pahala ini liman sya'a min ibadih, kepada mereka yang Tuhan nak daripada hamba-Nya. A'addahu ni ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tuhan sedia untuk hari akhirat nanti. Jadi pahala amalan kita ni bukanlah ni Tuhan simpan di akhirat. Untuk akhirat nanti. Ada kata ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Seksa bukan seksa di sini, seksa di akhirat. Kalau yusabu pun yusabu di akhirat. Tapi lah ni dia dapat dah, boleh bilang lah. Tetapi pahala nanti di akhirat nanti. Tu ma yusabu
ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Wa yu'aqabu bukan di dunia. Kalau pahala dapat di dunia, yu'aqabu di dunia juga. Siapa tak main kena seksa. Mau bukan mayang. Tapi tak diseksa di akhirat. Sebab tu dalam kitab Al-Quran kata, barang yang dijanji beri pahala. Dan kita jauhi. Wajib ni sesuatu yang dijanji beri pahala. Dikait janji. Janji tu mana? Akhirat. Itu dia kata sini. A'addahu, yani yaumal qiyamah liman sya'a min ibadi. Bi naziri, Tuhan bagi ni bukan dia bagi ikut suka. Tak buat amal pun dia bagi. Hak buat amal dia tak bagi. Tak. Bi naziri a'malihim al-hasanah. Bi naziri mana bi muqabalati a'malihim. Muqabalah mana mumasalah. Maknanya qadar balasan Tuhan bagi ni yang Tuhan sediakan kepada hamba-Nya pada muqabalah bertentangan dengan amalnya yang baik. Bertentangan ni maknanya bertepatan. Pahala tu dia bagi bertepatan dengan amalan dia buat. Ni amalan tak buat, dia bagi tak bertepatan. Nazir ni muqabalah, mumasalah. Maknanya Tuhan bagi tu bersamaan, maknanya bertepatan dengan, menyamai dengan apa amalan yang dia buat di dunia. Tapi dia bagi tu wajib tak? Tak. Bimahdi ikhtiyarihi, semata-mata pilihan Tuhan, bukan paksa, bukan wajib. La bil ijab wala bil wujub. Ijab pun nak, wujud pun nak. Beza pula ijab wujud. Ijab pun nak, wujud pun nak. Nanti dia nak cerita kama ni wazalika. Kama sayati tasrihu bihi. Bihi mana? Bi kaunihi min mahdi ikhtiyari. Bihi ni bi mahdi ikhtiyari. Nanti dia akan bahas nanti dalam bab yang khusus pada mengatakan Tuhan beri pahala ni mahdi ikhtiyar, semata-mata pilihan dia. Itu nanti. Bukan sebab bapa bertengah dia kata ayyusib napa bi mahdi fadli wa ayyu'adib bi mahdi al-adli. Itu nanti. Tak main lagi. Cuma disebut sini sebab dah terkena, tersentuh tentang bab ni disebutlah. Itu dia kata kama sayati tasrih bihi bi kauni mahdi ikhtiyari bi kaulihi wa yusib nafah bi mahdi fadli. Maka jika kita dia beri pahala semata-mata limpah kurnia Allah, dan jika dia beri seksa semata-mata adil Allah. Itu nanti dia bahas khusus nanti. Cuma dia nak cerita sini wa fi kaulina la bil ijab. Tuhan dia beri pahala dekat kita ni semata-mata limpah kurnia. Okey, limpah kurnia nanti dia tak mau bahas lagi, nanti dia akan bahas banyak. Tidak dengan ijab, dengan jalan ijab dan wujud. Baik, apa ijab? Dia kata la bil ijab ni raddun menolak alal falasifah, atas puak falsafah. Al-qailin yang berkata mereka itu bil ijab. Ijab ni apa dia? Ai taklil. Dengan elah. Dengan elah. Elah ni lagu mana? Gerak cincin. Gerak jari, gerak cincin. Buat pahala dapat pahala. Buat ibadat dapat pahala. Tuhan bagi pahala. Bagi pahala tu dengan jalan terus dapat. Macam mana bila gerak jari, gerak cincin. Tu dikata bil ijab ai ta'lil. Bermakna anna sawa, pahala yang sya'u terjadi, terbit an zatillah, daripada zat Allah, qahran secara keras. Mana bila kita semayangnya, pahala pergi kepada kita. Hadut kat Tuhan. Tuhan bagi. Bila kita buat semayang, tu sampai. Tak. Dia bukan terus begitu. Tuhan nak bagi, dia bagi. Dia tak bagi sudah. Tapi dia bagilah. Jangan bimbang. Itu maknanya anda sawab yang sya'u, pahala itu terbit an zatillah, daripada Allah, qahran secara keras. Keras ni mana? Tanpa rela Tuhan. Macam mana bila kita jerak jari, mau tak mau cincin mesti bergerak. Gitu.
Kalau kita semayang, bagi tak bagi mesti dapat. Macam kita rampas tak Tuhan pahala. Bukan kaharakatul khatam, seperti mana menggerakkan cincin. Fa innahum, seperti gerak cincin. Mana gerak jari? Gerak cincin. Fa innahum, maka sesungguhnya para sifah yaqulun, mereka berkata, innaha, sesungguhnya harakatul khatim, gerak cincin ini, tansya'u, terjadi, an harakatil isbak, menggerak anak jari, bitoriki ta'lim, dengan jalan elak, dengan jalan taklim, dengan jalan kerana apa lah? Kerana gerak jari, tergeraklah cincin. Gitu. Itu makna bitoriki taklim. Ini dipanggil dengan ijab, memperwajib. Ijab ni memperwajib. Fa'in kila, jadi ada juga golongan mengatakan bila kita buat amal ibadat, automatik mesti dapat pahala. Tuhan bagi tak bagi mesti dapat. Buat mesti. Gerak jari, geraklah cincin. Itu dia panggil bitorikil ijab. Boleh hak ni tak apa ni, dengan jalan ijab. Okey, wujud pula nanti. Ada kata wujud pula. Fa'in kila, innal falasifata, puak falsafah ni, yunkirunal hasyra, mereka mengingkar hari bangkit. Min aslihi, daripada asal. Rupanya gitu, puak falsafah. Dia ingkar ada hari bangkit. Min aslihi, daripada asalnya. Asal hari bangkit. Mana dia tolak daripada asal lagi? Ni hasyar. Kalau begitu nak kata pahala mana? Fala yusbituna sawaban. Mana kita kata nak menolak puak falsafah? Sedangkan hasyar nantilah hari perhitungan. Kalau itu fala yusbituna sawaban, maka mereka tidak menyabitkan pahala, la bil ijab wala bi ghairihi. Ijab pun tak, wujud pun tak, apa pun tak. Sebab apa? Sebab mereka menolak adanya hasyar. Falsafah ni bukan falsafah kafir ni, falsafah Islam ni. Tapi hak menyimpang. Tu. Ujiba, dijawab zalikal kil bi annahum, puak falsafah ni, wa in ankaru, sekalipun mereka ingkar hasyral ajsam, dihimpunnya ajsam, dibangkitnya jisim kita daripada kubur pergi kepada mahsyar. Yaqulun, mereka berkata, bihasyil arwah, ruh tu yang dihimpun. Sebab tu kata falsafah ni falsafah Islam, tapi yang menyimpang. Falsafah tu bukan mana falsafah puak kafir tu, puak tu memang tak ada pahala dosa. Tapi mereka kata badan ni tak boleh nak hasyar. Sebab apa? Hancur lah. Yaqulun bihasil arwah, yang dihimpun tu arwah. Wa tusabu, diberi pahala arwah, diberi pahala kepada roh bil lazat al maknawiyah, dengan lazat maknawi. Bukan lazat hisiah, lazat maknawiyah. Begitu dia pergi pusing. Dia pergi pusing kot tu. Nak kata ijab lagu mana Tuhan beri pahala dengan jalan ijab. Dia kata falsafah kata, sedangkan falsafah kata depa ingkar hari hasyar. Dia fikir korek lain. Tak, memanglah mereka menafikan hasyar. Hasyar tu hasyar ajsam, bukan hasyar arwah. Mereka tak nafi. Kena faham tu. Tu baby. Wapi kaulina wala bil wujub. Wujub ni apa pula dah? Ijab lain, no? Ijab bitaklil. Mana? Bila gak cincin. Bila buat amal baik, pom, tak bisa pahala. Pahala tu daripada Tuhan. Dengan jalan paksa. Tuhan bagi tak bagi, pom, mesti sampai. Itu makna ijab, memperwajib. Dia panggil taklil. Hak ni pula wujub. Lepas kata dasar sama ya tu. Cuma istilah. Wa fi qaulina wala bil wujub. Ini raddun alal mu'tazilah.
Manalah di atas Mu'tazilah al-qailin yang berkata biwujubis salah wal aslah. Tuhan wajib buat baik ataupun yang lebih baik. Kalau kita buat pahala, Tuhan kena bagi pahala. Itu buat baik. Mana boleh kata bagi dosa tu dah lah kan. Tapi dia nak bagi boleh. Mana boleh kita buat baik Tuhan tak bagi? Mana boleh? Tuhan mesti buat baik. Itu bagi wujud. Jadi maknanya Mu'tazilah, kalau kita buat baik mesti Tuhan bagi. Sebab mereka ada satu slogan, dia itulah wujubus salah wal aslah. Mereka ada satu pegangan yang dibagi Tuhan wajib salah aslah, buat baik ataupun yang terlebih baik. Jahat tak? Kalau kita semayang mesti Tuhan buat baik kita. Mana? Tuhan bagi pahala. Tapi ahli sunnah wal jamaah mahdu ikhtiyar, semata-mata pilihan Tuhan. Mahdul fadli ni dia panggil idafat sifat kepada mausuf. Ini al-fadlu al-mahdi, ini al-fadlu al-khalis. Jadi maknanya apa? Limpah kurnia yang bersih, yang tak bercampur dengan wajib dan elak. Ini pun nanti ada perbahasan dia. Nanti hujung nanti. Dia di belakang nanti sedap. Di belakang ni semua syok. Tapi bahas yang tak ada dalam kitab-kitab lain. Kitab besar dah. Baik. Wa sayati raddu, dan lagi akan datang i'tirad, kritik alaihim alal Mu'tazilah biqaulihi, dengan katanya Nazim Tuan Syekh Ibrahim Laqani, wa qauluhum inna salaha wajibu. Wa qauluhum inna salaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu. Kitab saya muka surat 255. Wa qauluhum, kata Mu'tazilah, inna salaha, sesungguhnya buat baik, wajibun alaihi, wajib ke atas Tuhan, zurun ma alaihi wajibu, batil barang yang atasnya wajib. Jadi wa qauluhum inna salaha wajibun, berkata mereka itu Mu'tazilah, buat baik ni wajib, alaihi alallah, zurun ma alaihi alal qaulihim, batil apa yang atas perkataan tadi yang mengatakan wajibun wajib. Zur ni batilun, fasidun, rosak kata ni. Itu perbahasannya nanti. Tak mau nak cerita sebab nanti kita akan bahas itu. Habis. Bayanu darajatil ikhlas, nak membayankan darajat ikhlas. Baik, wafi kalamihi, dan pada kalam musannif kan dia kata wallaha arju fil qabuli nafi'an biha muridan fi sawabi tami'an. Wa fi kalamihi, pada kalam Nazim Tok Syekh, isyaratun, memberi isyarat, ila annal amal, beramal itu lillah, kerana Allah, ma'a iradatis sawabi, beserta nak pahala itu jaizun. Kan dia kata muridan bis sawabi tami'an, nak pahala. Jadi maknanya boleh lah kalau nak buat ibadat kerana nak pahala. Boleh lah. Walaupun ulama tasawuf dia tak mau, tapi mereka tak nafikan. Makam kita ni makam nak pahala, tak apa. Maknanya dia ni memberi isyarat boleh kita buat satu kerana nak pahala. Dia kata wa fi kalamihi, kalamin Nazim, isyaratun, memberi isyarat, ila annal amal, beramal tu lillah, kerana Allah, tetapi ma'a iradati sawab, beserta nak pahala itu jaizun.
harus beramal kerana Allah beserta nak pahala tu jaizan boleh. Jaizan tu khabar anna. Maknanya aku beramal kerana Tuhan tapi aku nak pahala, boleh? Boleh. Wa in kana, tapi dia sebut wa in kana ghairu, dan sekalipun adalah lainnya, lain daripada beramal itu kerana Allah, akmalu, lebih akmal. Sekalipun lain padanya, mana? Lain kerana beramal kerana Allah beserta nak pahala. Apa mana? Kita beramal kerana Allah, bukan nak pahala. Itu akmal. Wa in kana ghairul amal lillah ma'irati sawa akmala. Apa mana? Kita beramal kerana Allah wahda. Itu mana wa in kana ghairu. Tulis wa in kana ghairu ni min annal amal lillahi wahda. Dia hak betulnya al-amal lillahi wahdah imtisalan li amrihi wa qiyaman bihaqqil ubudiyah. Kita beramal kerana Allah, menjunjung perintahnya, wa qiyaman, dan nak mendirikan bihaqqil ubudiyah, hak kehambaan kita kepada Tuhan. Tapi dia lah bukan makam kita. Kan? Hak makam kita jangan duduk ditiru. Tu makam ahli tasawuf, makam tinggi. Fa inna darajatil ikhlas, sesungguhnya darajat ikhlas salasun, ada 3. Tapi 3-3 ni ikhlas. Sebab tu dia kata darajat ikhlas ada 3. Maknanya apa? 3-3 ni ikhlas, tapi tinggi rendah lah. Ulia wa wusta wa dunya. Dunia ni rendah, bukan dunia ni lah. Ulia ni tinggi, wusta dan dunia. Fal ulia, jadi ulia ni lah dia panggil martabatur rabbani. Wusta ni martabatur rahbani. Dunia ni martabatu al-hayawani. Okey, tengok dulu. Fal ulia ayya'malal abadu lillahi wahdah, bahawa beramal seorang hamba kerana Allah wahdah, ay munfaridan. Wahdah ni erat jadi hal. Munfaridan, halkan Tuhan sahaja, tidak yang lain. Imtisalan, kerana nak menjunjung li amrihi, bagi perintah Allah. Wa qiyaman, dan nak mendirikan bihaqqi ubudiyati, dengan hak kehambaannya. Ini dipanggil martabatu ar-rabbani, martabat rabbani. Wal wusta ayyakmala, dia beramal talaban kanan nak lisawa, nak pahala, mencari pahala, waharaban, dan lari minal iqab, daripada seksa. Ini hak kita ni. Beramal kerana nak pahala dan nak kerana lari. Haraban ni ay khawpan, takut minal iqab, takut kena seksa di akhirat. Ini dipanggil martabatu awamil mukminin, martabat orang awam mukmin. Sebab tu dia kata, dan kata ulama, dengan ini martabatlah mengisyarat musannif pada kata muridan bisawa bitamian. Dia tak duduk makam tu, tapi dia dapat kata makam orang ramai macam tu. Ini kalau ikut guru saya, dia kata ini martabat ruhbani, martabat rahib, ruhbani, rahib. Dia buat amal kerana apa ya? Kerana nak pahala, dia kerana takut masuk api neraka. Itu rupi rahib. Wa dunya ayyakmala, dia beramal li ikramillahilah, supaya Allah muliakan lahu, Allah muliakannya di dunia, wassalamati, dan selamat, min apatiha, daripada kebinasaan dunia. Dia semayang kerana dunia. Tapi dunia ada, tapi dunia mana rendah. Sebab ulia tinggi, ustaz dengan dunia tu rendah. Tapi dunia tu munasabah lah. Mana dia beramal kerana dunia? Mana? Supaya Tuhan muliakan dia di dunia.
Dan Tuhan selamatkan daripada bala, bahaya, malapetaka di dunia, di ibadat tanah tu. Ini kalau ikut usia dia kata ini martabatu al-hayawani, martabat hayawan. Hayawan duduk dunia bukan apa, binatang. Makan untuk hidup dunia, lepas tu mati habis. Hidup untuk dunia. Itu ya. Wa ma ada hadhi salasatu. Wa ma ada hadhi salasata. Barang yang lain pada ini tiga, fahuwa riya. Wa ma ada hadhi salasata fahuwa riya'un, maka riya. Lain pada itu semua riya. Hak ni dia untuk dia seorang ya. Dia beramal supaya Allah muliakan di dunia. Dia bukan doa buat orang. Lain pada tu riya. Wa in tapawatat, tapi riya ni macam jenis. Ya betul lah. Selain pada tu riya. Riya tu mana? Apa takrif? Tak boleh. Dia terlalu umum riya ni. Lepas tu dia kata wa in tapawatat afradu, walaupun berlebih kurang afradnya pembahagian riya. Berlebih kurang. Zakarahu Syekhul Islam, telah menyebut oleh Syekhul Islam. Zakarahu menyebut akan ini, akan hazat taksim, akan ini pembahagian, bahagian ikhlas ni. Syekhul Islam fi syarhi ar-risalah al-Kusyairiyah, dalam syarah risalah Kusyairiyah. Nama dia apa nama? Ada kitab dia, ada kitab. Imam Zainuddin Abdul Qasim. Zainuddin Abdul Qasim Abdul Karim. Nak tu Kusyairi. Tak. Syarah Kusyairi tu. Zakaran Ansari tu. Apa nama? Qudsiyah. Anwar apa? Saya ada kitab tu. Belakang Al-Qudsiyah. Syarah risalah Kusyairi. Syekh Zakaran Ansari hebat. Dia ulama fiqh, qadil qudat. Dia lah mengarang kitab tauhid, dia lah mengajar kitab tasawuf. Dia mengarang kitab hakikat nama Fathur Rahman. Dan dia ni qadil qudat. Qadi berbara qadi. Syekhul Islam. Dia sebut Syekhul Islam ni dia dalam kitab fiqh. Alim sungguh. Kalau kitab dia tu kita nak baca tak boleh. Di pondok kalau guru boleh baca Fathul Wahab ni hebat. Fathul Wahab, Tahrir, At-Tahrir. Kitab Tahrir ada buat Allah, cukup payah kitab tu. Fathul Wahab ni kalau tu baca tu alif susah lah ibaratnya. Ni Zakaran Ansari. Dia buat syarah Kusyairi tu sedap dia bahas. Kita tak puas sama dia ulama fiqh. Dia lah ulama dulu bila kita sebut dia punya alim belaka. Kalau hak fiqh dia alim makna. Kalau dia tauhid dia alim makna. Alim juga dia alim. Wa qalahu, dan berkata akan dia akan ma zakarahu Syekhul Islam. Wa qalahu, dan berkata akan dia akan ma zakarahu Syekhul Islam, apa yang Syekhul Islam sebut itu ghairuhu, lain daripada Syekhul Islam minal ulama aidan. Apa mana? Orang lain pun kata macam tu juga. Mana pembahagian ikhlas kepada tiga. Yang lain tu dia bukan takat Syekh Zakaria. Orang lain juga pun berkata macam tu. Wa yufhamu min qawlihi nafi'an biha muridan lis-sawabi tami'an, annahu, dipaham daripada katanya memberi manfaat dengannya bagi orang yang nak pahala dalam keadaan harap. Annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala yakunu nafi'an, Allah memberi manfaat dengannya, dengan ini jauharah, muridan orang yang nak, yang tami'an, yang mengharapkan fi zatillahi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Maknanya begitu. Sebab apa? Li'annahu kana sunnah Allah Ta'ala iza nafa'a biha, apabila memberi manfaat Allah dengan ini jauharah, al-murid, dia beri manfaat kepada pelajar, tami'a, yang mengharapkan pisawak, babil aula, maka lebih aula lagi ayyan fa'a biha, bahawa memberi manfaat Allah dengan ini jauharah, al-murida at-tami', pelajar yang mengharap ini bi zatillah, pada zat Allah Ta'ala.
Bukan hanya tegak pada kitab ni, pada zat Allah Ta'ala. Sebab Allah ni kalau dia terima, bukan dia terima saja manfaat pada kitab ini, juga mengharapkan kepada zat Tuhan. Kan Tuhan beri pahala. Bila beri pahala, dia beri juga hampir berdamping dengan dia. Itu maknanya Tomik Pizza Tila. Tuhan akan beri dapat berdamping dengan dia. Selain dia beri pahala, dia akan beri kita ni dapat berdamping dengan Allah Ta'ala. Itu. Fa kullu man kulli syar'an wajaba alaihi an yaqdifa ma qad wajaba. Maka tiap-tiap mereka yang ditaklifkan pada syarak, wajib atasnya bahawa dia kenai apa yang wajib. Qauluhu fa kullu man kulli syar'an wajaba. Kita baca sikit lagi. Al-pa'u pa'ul pasihah. Pa pasihah dia panggil. Kenapa dia panggil pa pasihah? Li'anna, kerana pa ini absahat. Pasihah ni menzohir, menjelas. Absahat mana azhar. Pa ni ialah dia menzohirkan an syartin muqaddar, daripada syarat yang ditakdirkan. Jadi kalau pondok ni bila guru kata pa pasihah ni, dia nak takdir iza aradata hari tu. Kadang dia bukan tahu pun takrif tu pa pasihah, tapi pa pasihah dia nak menzohirkan syarat yang ditakdirkan. Dia kena takdir syarat. Itu nama pa pasihah. Dia begini. Takkan dia nak kata maka tiap-tiap yang ditaklif wajib kena tahu. Dia mesti kena takdir dulu sebelum dia. Begini. Wa takdir an syartin muqaddar, syarat yang ditakdirkan. Begini syarat dia. Wa takdir iza, itu syarat. Iza aradata bayana ilmi usuluddin, apabila kamu nak penjelasan tentang ilmu usuluddin, fa aqulu laka, macam kita gitulah. Fal ismu fal ismu yuqrabu bil khabdin idza aradta alamatal ismi fa aqulu laka, aku kata pada kau. Fal ismu yuqrabu, ada begitu. Jadi apabila kamu nak penjelasan tentang ilmu usuluddin, fa aqulu laka kullu man kullifa, tiap-tiap mereka yang ditaklifkan pada syarak. Alif lam kha tu ila akhiri, baca habislah, kita baca habis. Apa makna kullu man kullifa? Ai kullu fardin, setiap seseorang minal mukallafin. Fardin individu, fardin. Tapi orang dia pergi fardin, kalau benda dia pergi juzuk. Kullu fardin mana setiap seorang-seorang. Itu mana setiap mukallaf ni, setiap seseorang minal mukallafin. Dia asal bunyi kullu fardin min afradi al mukallafin. Itu kalau kitab dulu. Siapa dia? Apakah itu individu daripada mukallaf, minal insi, daripada manusia, wal jinni, dan jin. Semua wajib kena tahu. Zakaran kana, sama ada lelaki ia mukallaf, au unsa, ataupun perempuan, walau minal awam, walaupun daripada orang awam, wal abid dan hamba, wal nisa dan nisa, wal khadam dan pembantu, khadam manusia. Hatta Ya'juj wa Ma'juj, hingga Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj pun daripada golongan orang. Ya'juj Ma'juj ni daripada golongan manusia. Habis tu Ya'juj Ma'juj nak mengaji tauhid kan apa? Lantak pergi jadi Allah. Nanti dia akhirat dia kena rotan sebab dia tak mengaji tauhid. Bukan kata ni pokok Cina ni, pokok kafir ni tak mengaji tauhid, kau dah seksa nanti. Dia kena seksa. Ni orang kafir, dia tak semayang, dia kena seksa. Selain daripada seksa kafir, dia kena seksa sebab tak pergi haji, sebab tak semayang, dia kena seksa. Dia wajib juga, tapi bukan wajib mutalabah. Wujub iqab dia panggil. Seksa dia kena seksa. Ni tak mengaji tauhid, kena seksa pun. Walaupun kalau mengaji tauhid pun tak sah. Mereka kena seksa sebab tak semayang, walaupun semayang dia pun tak sah. Ya'juj Ma'juj pun kena semayang, kena mengaji tauhid. Tak mengaji, dia pergi kat dia. Tu dia punya pasal.
Dunal malaikati, bukan malaikat. Malaikat dah selain pada malaikat. Walau kunna, sekalipun kita kata bi annahum, mereka ini mukallafun, mereka ini mukallaf. Ya, mukallafun tu mukallaf apa? Taklif tu, taklif dia panggil taklif untuk isyraq, nak mulia Nabi dia. Bukan taklif ni tak, nak memulia Nabi ya. Makna apa? Mereka ni juga mukallaf. Baik, dunal malaika. Walau qulna, dan sekalipun kita kata bi annahum mukallafun. Ya, kalau mukallaf apa? Tak kena sembahyang. Tak. Malaikat tak masuk. Sebab apa? Malaikat ni Tuhan cipta mereka memanglah untuk beribadat kepada dia. Li'annal khilaf fi taklifihim, kerana khilaf pada taklif mereka. Kerana ada khilaf, satu ada khilaf. Kalau kita kata tak khilaf pun, kalau kita mukallaf pun, mukallaf mereka hanya nak memulia Nabi ya. Mukallaf mereka ni jibiliyah, semata-mata jibiliyah. Li'annal khilaf fi taklifihim innama huwa bin nisbah ila ghairi ma'rifatillah, nisbah kepada lain daripada ma'rifatullah. Khilaf tu fa innaha, kita kata gini, fa inna ni wa amma ya, adapun ia mana ma'rifatullah, fala khilafa, maka tidak ada khilaf. Fa inna ma'rifatullah jibiliyatul lahum, jibilli. Dia gini, iman malaikat ni jibilli, makrifah malaikat ni jibiliyah. Iman kita ni kasbi. Iman kita kasbi. Iman kita ni nak dapat kena usaha. Malaikat ni jibilli. Jibilli apa dah? Tuhan cipta, Tuhan bersendiri, tak keluar-keluar dah. Tuhan yang boh, tak keluar-keluar dah iman tu. Tuhan cipta, Tuhan boh. Kita ni Tuhan cipta, Tuhan tak boh ni. Hampir cari sendiri. Itu iman kita kasbi. Makrifah kita kepada Allah kerana kasbiah. Tapi makrifah malaikat jibiliyah. Jibiliyah ni macam paksa. Jibiliyah mana apa? Tuhan cipta, Tuhan boh tu. Mau tak mau Tuhan letak. Fa innaha jibiliyatul lahum. Jadi palaisa fihim, maka tidak ada pada mereka itu malaikat man yajhalu, mereka yang jahil sifatihi ta'ala, akan sifat Allah Ta'ala. Mereka disuruh kena Tuhan. Kena Tuhan lah, memang kena suruh lah mereka berdamping dengan Tuhan. Kena suruh Tuhan ni pun. Falaisa fihim man yajhalu sifatihi ta'ala. Jadi haduk khilaf ni, taklif mereka ni nisbah lain pada ma'rifatullah. Tu ada ulama bahas lagi, taklif dia mukallaf atau tidak. Mukallaf hanya mukallaf tu kerana nak mulia saja, bukan mengenai Tuhan. Tapi masalah ma'rifatullah, mereka ni memang kena Tuhan. Jadi tak perlu nak wajib kat mereka. Tak perlu kita nak mewajibkan mereka kenal. Pok ni mana kenal? Faham? Pok ni dah kenal, bukan tak? Malaikat pun kena kenal juga. Tak payah, malaikat memang dah kenal. Sebab iman mereka jibiliyah. Makrifah dia pada Tuhan jibiliyah. Kita kasbiyah, kena usaha. Falaisa fihim man yajhalu sifatihi ta'ala kama, seperti mana fil jinni wal ins. Tak semacam mana pada jin dan manusia. Jin dan manusia tak ada hak jahil ni sifat Tuhan ramai. Iman mereka makrifat mereka bukan jibiliyah. Makrifat kita kasbiyah, kena usaha ambil. Itu nak laisa fihi man yajhalu kama fil jinni wal ins. Walizalik wali ajli annahum, kerana mereka ni malaikat laisa fihim, bukan daripada kalangan mukallaf. Kerana demikian, kerana malaikat ni bukan mukallaf pada bab tauhid. Sebab apa? Qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu, yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah ni, Allah dan malaikat. Thumma qala, kemudian firman Allah, wa ulul ilmi
Dan orang yang diberi ilmu. Siapa dia? Orang yang diberi ilmu ni. Bukan semua. Wa ulul ilmi ni minal jinni wal ins. Ulul ilmi Tuhan itlaq, tapi malaikat Tuhan itlaq. Lepas tu dia kata falam yutlik al-amra. Maka tidak mengitlaklah Allah Ta'ala al-amra, pekerjaan. Al-amra ni mana? Ilal jinni wal ins kama atlaqahu, seperti dia mengitlak akan al-amr bil malaikah. Tuhan panggil, Tuhan kata dengan syahidallah itu, la ilaha illa hu Allah wal malaikah wa ulul ilmi. Ulul ilmi itu Tuhan tak sebut dengan jelas seperti mana Allah Ta'ala sebut malaikat. Wa ulul ilmi ni malaikat ulul ilmi juga. Falam yutrik, tidak memanggil Allah Ta'ala al-amru akan pekerjaan, kama atlaqahu, sebenarnya Allah Ta'ala mengitlakkan akan amr itu fil malaikati, pada malaikat. Tuhan itlak malaikat sebut dengan nama dia. Adapun ulul ilmi Tuhan tak sebut siapa. Itu ayat surah Ali Imran ayat 18. Habis. Summa inna taklif ilzamu ma fihi kulfatun. Nanti tadi situ. Dan kita nak faham apa dia itu taklif. Taklif ni apa dia? Beban, membebankan, ilzam, mewajibkan apa yang terdapat padanya, taklif, kulfah, keberatan. Ini upaya juga ni. Ini dia dah bahas hukum taklifi. Tak mana? Oh, saya tak ada. Kat mana kan? Dia kata apa? Panjang tak ada. Hasil tinggi tu banyak. Hasil tak ada. Dia sambung dekat mana? Yang setinggi tu dia pada dekat mana? Dunal malaikah. Lepas tu? Wala qulna bi annahu mukallafun. Di anal khilaf. Yang tadi dia, yang pertama. Syarah risalah syariah. Oh, situ. Awak dia kata apa situ? Syarah ini ada. Tapi dia kata kata Syekhul Islam. Fi risalah fi syarh risalah. Tak sama dia kan? Dan ni fi risalah. Oh, fi risalah bukan fi syarhi. Ada dia syarhi. Risalah Bukhari, Imam Bukhari, Abu Karim. Syarah Risalah Bukhari tu apa lah, Qudsiyah di belakang. Nataiju al-Afkar. Nataiju al-Afkar al-Qudsiyah. Oh, saya ingat. Saya ada kitab tu. Jadi dia fi syarh risalah lah, bukan. Ada dah. Fi syarh risalah, bukan fi risalah. Bukan. Fi syarhi. Dia Nataiju al-Afkar al-Qudsiyah, nama dia. Saya ada kitab tu. Ini dia sebut tak? Oh, cumanya pi risalah dengan pi syarhi je. Yang betulnya pi syarhi. Sebab memang Syekh Zakaria ada syarah. Memang dia ada syarah kitab tu. Saya ada kitab tu. Saya boleh kata, oh, sini pun dia tak sebut ni. Syekhul Islam fi risalah. 30 kat mana? Dia ada taklifat tak ada? Yang saya bawa ni kata ni pi syarhi. Saya memang pi syarhi. Pi syarhi sebab memang dia ada kitab nama dia Nataiju al-Afkar al-Qudsiyah ala Risalah al-Kushairiyah. Boleh tulis nama dia. Pi syarhi al-Risalah, itulah Nataiju al-Afkar al-Qudsiyah fi syarhi Risalah al-Kushairiyah. Itu nama kitabnya. Jadi Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الحمد كما ينبغي للجلال اللهم صل على سيدنا الله وعلى إنك أنت العليم وتب علينا اللهم افتح علينا فتوح العادل واجعل علينا برحمتك يا رب نسألك الله من الخائفين وإنما المخبتين وإخلاص الموتين وشكر الصابرين والصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.